Video memaparkan seorang remaja lelaki dipukul dan dipijak oleh beberapa individu tular setelah dimuat naik ke laman sosial. Susulan itu, 2 remaja lelaki ditahan oleh pihak polis bagi membantu siasatan. Kejadian yang berlaku di Taman Setia Indah, Johor Bahru, Johor itu terus mendapat pelbagai reaksi netizen, termasuk timbalan Presiden Persatuan Psikologi Malaysia, Dr. Shazli Izzat Ghazali.